Wah, ada sahabat. Alhamdulillah. Itu dia sahabat. Mati gula sahabat. Mana yang mati semua sahabat? Betul tak? Alhamdulillah. Sahabat, ikan mati ni kita buang perut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi dengan aku Adi Aziz. Sahabat, pagi ni, tak pagi juga tengah hari dah sahabat. Ada misi sikit. Aku nak pergi akak bubu dengan Umar. Juru kamera Plannya nak pergi awal, nak pergi pagi tadi. Tapi sahabat, oleh kerana Umar keletihan, pergi tahan bubu kemarin. Pergi akak bubu, lepas tu tahan. Betul, akak tahan lah akak ambil asyik, lepas tu kita tahan pula. Jadi Umar keletihan. Jadi dok kejut tidur, kejut lewat. Jadi terpaksa aku mari lewat sikit tengok bubur hari ni. Kemarin Alhamdulillah sahabat boleh 26 kilo. Alhamdulillah. Hari ni, rezeki hari ni kita tak tahu lagi. Kemarin juga aku tahan tapi aku dok merakang sahabat. Minta maaf banyak. Aku tahan dalam 6 hotel sahabat. Sebelum kita nak pergi akak bubu tu, kita makan dulu sahabat. Kita makan tengah hari lalu senang. Tu dia ni. Ikan baung masuk poyok. Kita ada budu. Ada daging. Petang pun ada. Sahabat semua, sekarang ni aku berada di Kampung Bukit Demang sahabat. Okey sahabat-sahabat semua, aku makan-makan dulu dengan Umar dulu. Biasa lah sahabat, mai bubu memang letih sahabat. Kita makan dulu. Ya pak. Mana sedap kau? Makan banyak mau. Kayak gini bau sedap kita tengok bubu. Perut kenyang. Mana kau? Kau kau dak rok lagi. Dah tak jalan. Kada jalan tu. Okey sahabat. Aku start masuk dalam ni dah. Dalam perjalanan nak pergi akak bubu. Dah hujan sahabat, panas kelung sahabat. Dah hujan. Tak tahu malam tak ada hujan ke tak. Tapi tengok pada basah ni rasa hujan malam tadi sahabat. Ada air takung-takung ni. Okey sahabat-sahabat semua, aku tengah dengan Umar siap-siap dah ni. Tukar-tukar baju dah. Alhamdulillah, kasut dah akan lagi. Ya. Okey, acur. Okey sahabat-sahabat semua, jom. Hari ni aku bawa sahabat-sahabat semua pergi tengok hasil membubu yang aku tahan kemarin dengan Umar. Semoga rezeki lah. Semoga murah rezeki pagi tengah hari ni sahabat, insya-Allah. Okey sahabat-sahabat semua, lacang. Okey sahabat, tengok pada air nitah ni. Hujan lebat sahabat. Kemarin ada nitah hari gini. Kemarin memang tak ada air nitah gini kemarin. Aku rasa tak tahu bubu aku tergelang ke tak. Sebab kemarin aku tahan rendah sahabat. Memang aku tahan rendah kemarin. Jom sama-sama kita tengok sahabat. Mudah-mudahan tak tergelang lah. Sahabat ni buah sawit. Aku cari tadi dengan Umar. Kalau aku nak tengok atas hasil sahabat. Kalau hasil boleh tahan, aku nak tahan sekali lagi lah hari ni. Sebab esok cuti sahabat. Kalau hasil kurang, aku tak tahan lah hari ni. Ni aku bawa buah upang ni, aku standby je. Sebab ni panas sahabat, cuaca panas. Aku rasa mungkin hujan malang lah ni.
Sebab kemarin pun mungkin malam tadi hujan. Kemarin dah hujan tau. Masa aku tahan bubur tu dah hujan. Tengok pada air nitah tu mungkin malam tadi lah hujan. Okeylah sahabat. Jom kita tengok hasil bubur hari ni. Alhamdulillah selamat sampai ke spot. Jadinya aku tengok ni aku tahan tepi bubur yang pertama aku nak akak Aku tak tahu tergelang tak sahabat. Nampak macam tergelang. Tak tahu lah tu sebab air naik sikit sahabat. Air naik sikit. Kemarin pun aku tahan awal, terlalu awal aku tahan. Pula upang tak cukup. Aku tak sikat-sikat je upang tapi tak tahu lah. Ada rezeki ke tak, kita tengok lah sama-sama kita tengok. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tu sahabat bubur tergelang mau. Tergelang. Tergelang sahabat adik ke berapa? Oh tak tergelang sikit ni. Tak tergelang sahabat. Alhamdulillah. Nah, sikit je. Iya sahabat. Sikit je. Alhamdulillah. Kita tak tahu lah ada hasil ke tak. Minyak je. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat. Alhamdulillah ada. Ada sahabat. Aku ikat merang. Ikat merang. Aku ikat merang. Tak ingat setara. Ikat dia selanet. Ada sahabat. Tapi tak banyak lah. Cepat. Boleh lah. Hasil yang pertama. Ikan rasa-rasa. Ikan. Rasa sahabat ikan sahabat. Ikan dalam pagi sahabat. Alhamdulillah. Jom. Bubur yang pertama sahabat. Lebih kurang dalam 10 ekor lah. Lebih gitu lah. Keli lah. Tu dia. Keli lembut ada juga. Kepal pun ada juga. Uyu ada juga. Okey, jom kita tengok bubur yang seterusnya. Mudah-mudahan bubur aku tak ada gangguan sahabat. Sebab ni aku akak lewat. Kalau nak tahan bubur ni biasanya aku tahan petang, akak awal pagi. Biasanya gitu lah, tak kena kaca. InsyaAllah. Aku sampai dah kat spot nombor 2. Tepi juga aku tahan sahabat. Tu bubur. Dekat je, tepi je aku tahan. Jom. Ni tak tergelang aku rasa. Tu nampak dah bubur sahabat. Mudah-mudahan tak tergelang lah. Air memang naik. Air naik sikit. Kemarin air kurang lagi kemarin. Okey. Tak tahu. Gelang oh. Tak. Tak. Patah kayu boleh aku. Kayu lembut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia gelang tak? Gelang ni. Gelang. Tak. Tak. Pening tu tunjuk aku. Timbul sikit sahabat. Abang tengok. Timbul sikit je ruang pernafasan ikan. Ikan tak tahu ada ke tak. Nampak dah banyak sahabat. Ni ada sahabat. Tu dia. Alhamdulillah sahabat. Padu. Hasil padu juga ni sahabat. Alhamdulillah. Tu dia. Jom, kau naik. Ikan pun rasa-rasa gini bang. Rasa dia. Iya. Rasa ada bau ni. Tu dia. Okey, tu dia sahabat. Hasil yang kedua, bubur yang kedua. Alhamdulillah. Jom kita cuba ikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba hasil dulu yang pertama. Ni hasil bubur kedua yang aku cuba ni dulu. Tu dia. Boleh tahan ikan. Ikan comel, ikan banyak tak kena buang lah. Boleh banyak boleh ambil. Halus-halus tu ada juga. Boleh ambil air sekor 2 pergi makan ikan kandang aku. Okey, kita cuba ni pula. Yang kedua. Cuaca panas sahabat. Tapi air naik sikit. Rasanya boleh tahan lagi mau. Kita tengok hasil dulu macam mana. Kalau tuan kata kalau makan cekok kita tahan. Kalau tak makan cekok kita tak tahan lah. Okey, jom. Ni terlepas. Anak halu. Okey sahabat-sahabat semua. Hasil 2 teh bubur. Boleh tahan tak sahabat? Inilah hasil 2 teh bubur. Kepal lepas ni mah? Lepas. Lepas. Ambil bubur. Terlepas buyu pah. Tak ada bubur mula kat gigi cuba. Tu pilih-pilih ikan dulu sekejap sahabat.
Kepang puyuh ni kita lepas balik lah. Tambuh hari ni sahabat. Sekoi. Kalau nak insya-Allah kita ambil. Tu kepak puyuh. Molek-molek puyuh hari ni ah. Rasa. Kata orang ni. Okay, aku pilih-pilihkan dulu sekejap sahabat. Lepas tu kita sambung lagi. Tengok bubu yang seterusnya. Oh, tu dia sahabat, ikan kepar. Bapok ikan kepar. Kita bersih-bersih dulu sikit. Buang ikan aluh. Kita buang ikan aluh dulu ni. Kalau ikan kepar ni tak boleh campur dengan ikan keli sahabat. Tak dalam kuning gini. Tak dalam kuning. Jadi dia luka sahabat. Kalau bubuh ikan puyuh sekali dengan ikan keli ni, kalah ikan keli sahabat. Oh, dia luka. Ikan puyuh ni tajam. Tu kita buang awal-awal. Sebab aku alik ikan makan ikan banyak luka sikit. Jadi ikan dah mampu lah. Okey. Oh, tu dia hasilnya sahabat. Alhamdulillah. Mama pegang. Ikan puyuh ni, ikan kapal ni kita lepas balik. Kalau kita nak biasa kita ambil juga. Tak ambil kita lepas lah. Okey sahabat. Okey, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat. Air paruk naik sahabat. Sini. Tu bubu aku. Bubu nombor 3. Aku tak tahu tergelang ke tak. Air kat pinggang sahabat. Tu bubu sahabat. Aku tak situ je. Kemarin aku tahan depan ni. Mau? Memang banyak lah boleh sini. Alhamdulillah. Memang banyak makan hasil. Lepas tu aku anjak ke depan sikit. Tak tahu ada hasil ke tak. Air memang banyak hari ni. Kita tengok lah. Wah, kau laju air jadi mau. Tahu gitu aku berdalang sahabat kemarin. Air jadi kau laju sini. Ya. Kita tengok lah ada ke tak. Senyap je bubu. Senyap saja ada apa ikan pun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada. Ada sahabat. Oh, banyak sahabat. Alhamdulillah ada. Banyak. Ambil mau. Tu dia. Hasilnya boleh tahan juga. Alhamdulillah. Jom buat naik. Hari ni boleh lah. Mungkin aku boleh tahan dalam-dalam gok sahabat. Pasal air narak dah sikit. Orang Terengganu kata narak dah air sikit. Air naik dah sikit. Mungkin hujan lebat malang sahabat. Jom. Buat naik dulu. Boleh tak? Boleh tak tu? Tak boleh khabar? Ha? Boleh? Boleh khabar tak boleh. Tak boleh pun khabar. Umur ni orang baru sahabat biasa lah. Dia kurang biasa lagi. Pengalaman membubu ni. Ni kali ketiga dia turun aku sahabat. Bubu yang ni 2 teh bubu tak ada hasil. Ni bubu ketiga. Dalam ni sahabat ada 2 teh lagi bubu. Ada 2 teh. Aku tak belah ni sutih, belah ni sutih. Tapi tempat ni serang sikit sahabat. Memang serang. Sebab apa? Sebab air dalam sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Wah, sahabat air. Pegang kayu mau. Air kat tekak sahabat. Wah. Pegang kayu mau. Pegang kayu. Pegang kayu mau. Peluk kayu. Gitu. Apa air slow je, tak ada pengaruh. Boleh tak? Boleh? Tak boleh khabar. Pegang aku. Boleh? Pegang raba-raba. Pegang rating-rating kayu ni. Aku rasa sahabat bubu ni tenggelam. Aku rasa sahabat. Aku rasa bubu ni tenggelam. Aku rasa bubu ni tenggelam. Sahabat boleh tengok lah. Pak ni agak serang sikit. Mana bubu? Apa? Bubu. Kan aku buat situ mari. Gelang dah pasal. Gelang. Situ aku buat. Apa? Kita cari dulu Sahabat tengok keadaan suasana dia sahabat. Tempat ni. Dah. Sahabat tengok tengok suasana dia. Ni pokok daun palas sahabat Segi tempat dia terang. Agak terang, serang sikit lah. Mudah-mudahan tak ada apa.
Gelang sahabat. Tu bubuh. Gelang sahabat. Allahu akbar. Gelang senyap. Kita tak tahulah ada sedok. Gelang senyap bubu sahabat. Mujur dak lari. Wah, malah di sini. Mai apa sini mai apa pinggang juga. Mai pak apa kat tu kat pinggang. Pinggang mai. Berapa juga? Dah si dok. Deh. Ah, kau tak tahu. Ada. Aku tambak mai sahabat. Ada si dak banyak. Banyak ramai rumah aku. Wow. Kepa. Ada juga mampu sahabat. Tapi ada juga buat hidup. Asyik kurang ni sahabat. Oh dalangnya. Wah kok ni tak limang sahabat. Air terlalu mendadak naik. Air naik terlalu mendadak sahabat dalam. Sahabat tengok. Oh. Keadaan spot. Dalam tu. Ni sebenarnya spot aku main bujuk sahabat. Atas tu. Mah pegang buat tubik. Lalu seterik kat ni. Jangan pergi kat kiri je. Lalu seterik 7 pokok tu. Mau 7 pokok tu Jangan pergi seterik. Tubik tu lah. Awak tubik tu. Tu dia sahabat keadaan spot ni. Ikan pun kurang. Air banyak ikan kurang sahabat. Aku tawakal je tahan sini marang sahabat. Tu dia. Jom kita tengok stegi. Stegi aku rasa tergelang kok. Memang tergelang hak stegi. Kau tak atas darat lu sikit. Darat lu sikit. Mana ni? Dalang. Marang tak apa pokok pinggang sahabat. Sini. Kita tengok bubu yang kedua Wahai Allah. Lebat hujan malang setara ni air Setara ni air aku rasa memang lebat hujan semalam tadi sahabat. Mereka mau? Beres. Boleh? Boleh. Terus. Jom Tengok sahabat tengok diri kat dalam tempat ni. Kat ni terlalu mai, kat tepi ni tau. Bubu tu dah nu. Kat nu dalam. Kai tu dak ni tah mai terlalu kat tepi ni. Wah, ambil tau. Dah kita lalu. Kok ni dalam aku rasa pepala ni. Ada. Marang dalam dah kita lalu marang. Lajak dia ni. Kok ni tau. Kok ni. Sebab try tujuh ketek serik ni. Bawa tu serik kat ni. Mana? Kita teruju dah semua. Bawa tu serik. Kok ni. Ya ni. Kok ni aku lalu marang. Golok kita jatuh situ marang. Allah Akbar. Bubu itu dah lian ya? Tarik ni. Mana ni? Petang serik. Tak lian lagi ralang Kita pergi kat mana mai? Kau mana? Kau tepi tu. Aku salah jalan sahabat. Allah Akbar. Jom. Sekejap mau. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang kayu petang. Tergelang ni. Gelang. Saya terlalu dalam, kita pegang kayu petang. Yang petang ni. Bongkok. Ada sini ya. Selang. Dulu aku bawa kamera, kalau bawa kamera tak apa. Boleh selang boleh lajak berenang. Tahan kayu Pegang kayu. Pegang kayu bang. Allahu Akbar. Betul ni. Mau tahan dah sini. Main dok gini main air. Puh. Main dok gini. Nyamuk berawang sini sahabat. Tengok atas kat mah. Tengok atas sikit. Jangan leka. Mudah-mudahan ada napa-napa insya-Allah. Amin. Okey, mana bubu kita? Bubu ni aku bubu dalam pokok kelubi marang sahabat. Mana bubu aku? Toh.
Tak tahan. Mana? Aku dah tu aku tak tahan. Tak ada. Jumpa dah bubu sahabat. Tenggelang sahabat. Bubu aku tenggelang. Allah. Bubu aku tenggelang sahabat. Aduh. Nasib macam mana? Nasib macam mana? Nyamuk pada mulut. Allah ni nak bubu. Mai dah ini lah ni. Ya kena tatap lah. Tengah habis kan ada kau. Oh, ada sahabat. Mampu. Tak ada dia pun ada kau. Allah sayang tu. Mak kimia ada kau. Allah sahabat. Ikan ada Tak kau. kosong aku. Mampu sahabat. Separuh mampu sahabat. Penuh nyamuk di kamera. Kau hidup ada kau. Alhamdulillah sahabat. Nampak macam mana dah. Tak ada dah. Jom. Tengok tu biar. Jom kita buat tubik bubu. Alhamdulillah bubu tergelang tapi ada hasil separuh mampu sahabat. Separuh lagi hidup. Alhamdulillah. Wujud hidup belaka. Wujud tak mampu belaka. Okay mau? Tangan kayu. Tangan kayu. Dalam apa? Kayu. Jom. Alhamdulillah. Ya. Belum apa dah, dah bubuk. Kayu air dalam. Ada kayu balik sini. Okey. Oh, ayat ikut. Buat. Lima. Kayu dulu. Galak. Galak. Okey. Ubu. Wah, mandi lah, Pak. Mandi hari ni. Pak. Alhamdulillah. Abang, ayah ikut abang. Zaman. Zaman nak kerja dah. Dah nak main bubu dah. Alhamdulillah selamat. Jadinya inilah hasil sahabat. Ada gak mampu, ada ular pun mampu, lemah. Kok ni ya. Kok ni mampu gak ular kain buruk ada juga sahabat. Mampu juga ikan kepal mampu. Tapi awak hidup dia kau tu sayang mampu ekor. So. Kok ni 2-3 ekor besar mampu sahabat. Apa orang ni dah. Sudah nasib, sudah tak adanya begitu. Aduh lah. Apa-apa pun alhamdulillah. Ada juga hasil hak hidup. Kemiskinan aku kau buat ukuran. Kekayaan dia jadi pilihanmu. Tidak ku menduga kau mata duitan. Coba, Mak kem dia. Tengok ya. Mak sahabat. Alhamdulillah rezeki hari ni. Rezeki. Bubu tenggelam, ada wak mampu, ada wak hidup. Apa-apa pun alhamdulillah lah. Tu dia sahabat, mampu ular sahabat. Ular mati. Ni mati bapak boleh makan ke mau? Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh kita siang lalu ya. Ayam barang. Ni tak lirak ni. Ni tak lirak. Ni lembek ke? Boleh makan lagi. Dia warna tak bubuh itu.
Umur kau boleh makan lagi sahabat. Alhamdulillah. Pak ni. Ni. Ada ya. Ada lagi. Ada lagi. Dah usung di bawah usung. Hmm. Ada dahulu ni bang Aceh. Terjual luak hidup lah. Dah kepal mampu tu buang mula ni. Pilih mula. Lewat ni. Lewat dah sahabat. Tu boleh lepas. Oh. Ke hujan pagi tadi mau. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sebab ikan masuk macam ke melarat ujang ni. Daripada belum-belum ni. Macam kau keli. Oh ni boleh pula kali lagi. Oh tu dia sahabat. Oh lagi. Baru pergi mampu ni sahabat. Belanda lagi kau. Betul nak lewat lagi. Belum apa sahabat. Lekai buruk mampus juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuah lagi. Ada suti lagi bubu dak akak sahabat. Mudah-mudahan bubu tu tak tergelang. Bubu tu di pot bewok sahabat. Kita tengok kapok bewok dak lagi. Okey. Hak ni awak mampu sahabat. Ada 2, 4, 9 ekor awak mampu. Pak Aluh ada lagi masuk dalam tu. Okey, kita pilih-pilih ikan dulu. Tengok mampu. Kita pilih-pilih hak boleh ambil. Kita ambil tak boleh ambil, kita buang lagi sahabat. Awak ni. Tahun ni awal kena bubu tergelang. Kemarin aku tahan air surut banyak, jadi aku tahan rendah sahabat. Dah air naik mengejut. Macam mana sahabat? Kalau boleh kita tak boleh tergelang bubu. Hak ni lah efek dia kalau bubu keli tergelang sahabat. Tu pun alhamdulillah dak mampu ke semuanya. Ada lagi. Kalau baru-baru mati tak apa sahabat. Kalau dah mati lama dah tak nak makan dah. Lepas dulu buat aluh-aluh tu. Uyuh. Di, apa muka sedih ngak di? Ha? Apa sedih ngak muka kau? Bubu tergelang hari ni sahabat. Tu efek dia. Bubu tergelang. Efek bubu tergelang sahabat. Mati sahabat. Ada hidup alhamdulillah, hak mati pun ada, tapi hak hidup banyak lagi lah alhamdulillah. Kepal mati sahabat. Hak ni rezeki bewok. Sahabat. Aduh, hak ni kepal hidup sahabat. Terlepas kalau balik pun mati, perjalanan jauh. Ni anak baby-baby je nak ambil lah. Macam mana sahabat dah tergelang sahabat tengok air tu sahabat. Kepal. Mana lagi? Dia pilih-pilih ikan sahabat. Ni keli lembut. Oh, Delak kat muka dia. keli lembut. Dia bagi dah sahabat. So sahabat mati dah. Tu mati dah. Tu sahabat anak keli lembut. Anak keli lembut. Terlepas. Puyu bapak sahabat. Puyu. Ada gua terlepas. Kita nak ambil keli je hari ni. Hari ni kita nak ambil keli je. Ni yang mati semua sahabat. Sudah dah aku pilih 2, kek berapa ekor? 2, 4, 6, 8 13 ekor sahabat. Lepas tu yang ni rezeki 5 utir bubu sahabat. Alhamdulillah banyak sahabat. Banyak juga lah. Walaupun tu ada juga sahabat. Alhamdulillah. Jadi ada suti lagi bubu sahabat. Aku dah akak lagi kat spot bewok. Jom kita pergi tengok. Mudah-mudahan waktu aku rasa tak tergelang. Pasal aku tahan tinggi waktu tu. Okey jom. Okey sahabat, ikan mati ni kita buang perut dulu baru hidup dengar busuk. Hidup dengar buruk. Pasal kita nak tubik lambat sikit. Lambat lagi. Aku rasa aku tahan sekali lagi hari ni. Alang-alang ada cuti. Dah kerja payah dah nak main sahabat. Lalu boleh nak goreng lagi, balik lagi. Air naik banyak sahabat Kita pergi tengok bubu nombor 5 pula sahabat. Nombor 6 yang terakhir. Bubu yang terakhir sahabat. Air naik banyak sahabat. Bubu ada depan kat kayu tu. Aku anjak depan sikit. Mari boleh ikan ni, mari mau. Boleh ikan kau? Mari boleh ikan juga dalam ni. Lepas tu aku anjak ke depan sikit.
Mari aku tahan depan ni sahabat. Depan ni. Aku kanjak ke depan sikit. Jadi hari ni aku tahan pula sekali lagi dalam ni. Cuma bawa sawit. Pasal air kau banyak sahabat. Ya, aku usaha lah. Mudah-mudahan moga rezeki. Lang juga sahabat aku rasa bubur ni. Kedok orang tu bubur sahabat. Ada mujur lah. Oh alhamdulillah tak tergelang. Oh lelah. Alhamdulillah tak tergelang sahabat. Apa ikan nak ada kedok. Bismillahirrahmanirrahim. Ni bubur yang terakhir. Minyak dia. Minyak dia sahabat. Ikan tu. Oh ada sahabat. Alhamdulillah. Oh boleh tahan kok sahabat. Tu dia. Oh ikan padu sahabat. Kasar-kasar tu. Oh padu. Cuba isi tu ikan lagi. Oh ikan nak aman ni tapi kasar sahabat. Pok ni memang ikan kasar. Alhamdulillah. Tu dia sahabat. Pok ni upah sikit sekali aku buh makan. Syukur alhamdulillah. Ada rezeki kat orang ngelah. Syukur alhamdulillah bubur aku tak ada gangguan. Walaupun akak lewat mujur lah. Kalau akak lewat sahabat pecah mau bubur. Alhamdulillah lah. Okay jom lah cuba ikan luar. Kita cuba hasil yang terakhir keluar. Okey tekuk atas-atas. Okey. Alhamdulillah keli lembut dekat satu. Pahat tu. Pahat. Okey sahabat. Aku selesai dah akak bubur. Jadi ni aku nak tahan bubur ni sekali lagi. Bubur ni kat spot bewok ni. Okay, aku nak pergi tahan dulu kejap. Nanti kita jumpa kat luar sahabat. Aku nak merakam hak aku tahan ni. Kalau sahabat-sahabat nak tahu cara tahan bubur, ada video sebelum ni aku upload dah. Okay jom. Jadi aku nak campur dengan bubur ni asin 5 teh. Ni yang ke-6. Aku siap dah tahan bubur 2 teh. Kita aku nak sambung tahan bubur lah sebelum aku balik. Ni sahabat. Ujang kau mari sahabat. Pakai puyuh dulu. Aku lepas dah air sahabat bukan aku. Ni asin lepas puyuh dengan kepah. Ni asin bubur yang last tadi. Kita campur dengan asin. Alhamdulillah rezeki hari ni sahabat. Ada lagi kepah. Okey sahabat. Apa-apa pun kita jumpa kat Giah pula. Aku selesai tahan bubur. Tak maaf sahabat, aku nak merakam yang aku tahan hari ni. Sebelum-sebelum ni ada dah aku upload cara tahan bubur ya. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki hari ni boleh tahan jugalah sahabat. Ni hujan lagi sahabat. Baru-baru nak mari hujan pula. Aku harap mudah-mudah aku harap apa berat kau dipermudahkan sekali usaha aku hari ni dan murah rezeki lah. InsyaAllah esok. Kilo dia. Hei banyak kau. Okey kita jumpa kat gigi pula. Aku nak tahan bubur dulu. Okey sahabat, assalamualaikum. Okey alhamdulillah sahabat. Aku selesai belaka dah pergi tahan bubur tadi. Akak bubur dah tahan pula sahabat. Selesai dah. Mau main dia? Tidur kejap. Tidur air kejap. Tidur air? Allah. Main dia? Tidur dulu dalam air sahabat. Ni hasil hak dapat ni. Aku anggar orang ikan ni belas-belas kilo lah sahabat 20 kilo memang tak sampai hari ni. Tapi ikan kasar-kasar sahabat. Alhamdulillah. Jadi kita main air dulu. Oh. Tidur. Tidur. Oh sejuk air ni sahabat. Memang sejuk. Selesai misi membubur hari ni. Hari ni sahabat aku tahan naute juga sahabat. Ada jugalah aku tahan kat tak ada air mana. Sini bawah ni ada air. Tapi aku nak alih bubur aku tu memang jauh sahabat dengan spot bawah ni. Jadi bewok betul sahabat. Kenapa? Jadi bewok. Allah sahabat, jadi bewok genduk sahabat. Dah ke di dagu ni dia. Ni ikan keli lah rezeki kita hari ni. Okey, main tu dia hari ni sahabat. Baiklah sahabat, Okey sahabat, alhamdulillah selamat sampai kat kereta.
Boleh tahan juga sahabat. 12 kilo lah. 20 tak apa. Ikan kasar-kasar hari ni sahabat. Jadi hari ni aku kongsikan hasil yang aku dapat hari ni dengan rumah rezeki hari ni sahabat. Kepada sahabat-sahabat semua yang menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tu dia sahabat. Hasil hari ni. Oh, alok-alok adik orang kena ambil kandang yuk. Kau juga alih tu sahabat. Tu puyuh dia. Dah lepas pandang ni. Banyak dah buang puyuh ni. Dengan kepah. Apa? Okey sahabat, jadi inilah hasil-hasil yang aku dapat hari ni dengan rumah. Alhamdulillah sahabat. Tu dia. Syukur alhamdulillah sahabat. Ini soy. Agak molek tau. Tu dia sahabat. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat semua, ada orang tanya aku untuk pengetahuan semua, kat mana Haji, mana Jamal, mana Peok. Okey. Pertanyaan aku jawab sahabat. Peok dia kerja kontrak learning. Jadi baru-baru ni aku WhatsApp dia kata tak mau main lagi, sebab ada kerja lagi. Mungkin musim banjir nanti nak main. Lepas tu Haji pula sekarang Haji ada di Romping, Pahang. Dia buat kerja menara DJ sahabat. Dia balik jarang-jarang lah ni. Tapi mungkin kalau ada cuti bulan musim ke-7 ni, dia akan join juga dengan aku insya-Allah. Lepas tu Jamal Semongko sahabat. Jamal Semongko baru naik kerja pula malam. Dia plannya nak mari hari ni dengan aku akak bubu. Tapi toke dia panggil dah. Sekarang ni dia buat kerja kontrak sahabat. Main projek. Jadi dia naik dengan adik aku, Ika, Jamal, lepas tu Mamak. Dia naik 4 orang. Tapi aku tak pasti, kabar malam aku dah ingat dah. Sebelum ni dia naik di Sabah. Dia balik di Sabah, dia rehat kejap. Lepas tu sekarang ni projek mana pula aku dah ingat dah dia kabar. Jadinya sahabat apa ni yang kepada yang bertanya tu, waktu aku jawab dah hari ni. InsyaAllah. Sebab Ayik dengan Jamal tu memang orang kata pada mula-mula aku main bubu tu memang aku 3 orang dengan dia sahabat. Aku, Jamal dengan Ayik. Umur ni alhamdulillah. Ayik tak ada, Jamal tak ada. Dia nak join, ada umur boleh temang aku pergi membubu sahabat. Sekurang-kurangnya ada temang lah. Maklum lah kalau main dalam payah-payah gini memang bahaya seorang sahabat. Aku pun tahun lepas krek kat turun seorang kerana terpaksa. Nak cari rezeki, tak pergi, air banyak sahabat. Pulak tu tak ada kerja, kena pergi juga. Jadi insya-Allah tahun ni aku main dengan umur dulu buat sementara ni. InsyaAllah kalau Jamal balik tak ada kerja, Ayik tak ada kerja, nanti aku join balik lah. Dan Peok Ika pun nak join baru ni, kena naik kerja, ferah sahabat, tak boleh main air. Okey sahabat-sahabat semua, kepada yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Dan kepada yang sentiasa support aku, Adi Aziz, terima kasih banyak-banyak sahabat. Aku nak mandi-mandi dulu dengan Umar. Lepas tu mandi-mandi siap-siap apa yang patut, lepas tu aku balik lah sahabat. Okey sahabat-sahabat semua, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Mau ni ah? Acau ke? Allah tu bik habis dah. Ikan nak duduk sini mula sahabat. Tu bik habis dah. Padah lah. Ini dulu. Baik abak. Duduk sahabat. Tu air lega sahabat. Penuh pula sahabat. Mandi. Sahabat, dah sahabat. Mudah-mudahan hujan malam ni sahabat. InsyaAllah. Dan murah rezeki esok. Amin. Jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Bye-bye.